Siapa yang berpuasa pada hari Arafah kerana mengharapkan pahala daripada Allah, dia harapkan agar menghapuskan dosa bagi setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan puasa hari Ashura yukaffirus sanah allati qablahu, akan diampunkan dosa setahun yang sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, tapi puasa hari Arafah 9 Zulhijjah diampunkan dosa setahun yang akan datang dan setahun yang akan datang dan setahun yang lepas. 2 tahun punya kabur. Jadi jom kita start puasa. Kalau boleh saya sebut tadi 9 hari. Start 1 hari bulan sampai 9 hari bulan. Kalau tak mampu, perbanyakkan puasa. Puasa hari Isnin Khamis ke, puasa Sayyid Muhammad 9 saja, atau puasa 8 dan 9. Puasa hari Tasu'ah 8, kemudian puasa hari 9. Puasa hari 8 dan puasa hari 9. Dan jom kita start. Dan yang paling penting buat puasa hari Arafah,